Sebuah peninggalan meriam gergasi diberi nama sebagai Malik Maidan. Kini ditempatkan di kubu kota bersejarah Karnataka yang terletak di Bijapur, India. Dunia Barat menggelarkannya sebagai Lord of the Plains. Dihasilkan pada tahun 1880 untuk mendedikasikan kepada pemerintahan Raja Muhammad Adil Shah, manakala Parsi memanggilnya sebagai Butch-i-Shirs, bermaksud penguasa medan perang menjadi senjata tempur paling terbesar di dunia pada abad ke-18. Meriam ini dihasilkan daripada beberapa jenis bahan logam besi tuang dan adunan pembuatannya yang dirahsiakan. Mengikut rekod catatan, meriam ini mencapai seberat 55 tan, bersamaan dengan 55,000 kilogram. Saiz mencapai ukuran 15 kaki panjang. Dari kedalaman lubang dari muncung meriam adalah 5 kaki dalam. Terdapat sepasang logam degelang cincin berada di bahagian sisi kiri dan kanan berfungsi untuk mengangkut meriam gergasi ini dalam peperangan semasa zaman dahulu, tetapi kini telah hilang sehinggalah ke zaman sekarang.